Selamat sejahtera Tuan. Tuan boleh bagi kata-kata semangat untuk calon SPM 2025. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera anak-anak pelajar yang saya kasihi sekalian. Peperiksaan SPM 2025 semakin hampir. Ini sebenarnya merupakan medan penting yang akan membuka peluang dan kehidupan kamu selepas alam persekolahan. Jadi saya ingin mengingatkan bahawa sekali lagi kejayaan sebenarnya tidak datang dengan mudah, dan tetapi dengan usaha, disiplin diri yang tinggi dan juga doa, tiada apa yang sebenarnya yang mustahil untuk kita capai. Jadi gunakan masa yang ada dengan bijak, ulang kaji secara konsisten, jaga kesihatan dan kekalkan semangat juang yang tinggi. Ingatlah bahawa setiap daripada kamu sebenarnya mempunyai potensi untuk berjaya. Jangan sentiasa bandingkan diri dengan orang lain, tetapi sebenarnya fokuslah untuk menjadi versi terbaik diri anda sendiri. Kepada para guru, sentiasa mendoakan yang terbaik dan akan terus memberi sokongan padu, dan yakinlah pada diri sendiri untuk terus melangkah dengan tabah. InsyaAllah kejayaan milik kamu semua. Berusaha sehabis baik, berdoa sepenuh hati dan tawakal sepenuhnya kepada Ilahi. Pursue excellence, success follows. Selamat menduduki peperiksaan SPM 2025. Semoga cemerlang, gemilang dan terbilang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua anak-anak SMK Taman Daya 2 yang akan menduduki peperiksaan SPM. InsyaAllah cikgu doakan agar semua pelajar-pelajar stadah tu akan menduduki peperiksaan dalam keadaan selesa, tenang, selamat dan dapat menjawab semua kertas soalan mengikut skemah jawapan yang paling tepat sekali, insyaAllah. Dan juga cikgu bersama-sama semua guru dan staf SMK Taman Daya 2 mendoakan agar semua anak-anak pelajar, semua anak-anak stadah tu dapat keputusan yang cemerlang dan gemilang di daerah Pasir Gudang ini, insyaAllah. Dan begitu juga cikgu harapkan semua anak-anak tolong jaga kesihatan, keselamatan dan anggap peperiksaan SPM ini sangat-sangat penting dalam hidup anak-anak ya, sebab keputusan SPM akan menggambarkan atau meletakkan anak-anak ke peringkat yang akan datang, sama ada masuk matrikulasi, tingkatan 6, asasi dan sebagainya. Jadi keputusan yang cemerlang akan dapat menonjolkan, menaikkan diri anak-anak ke peringkat yang lebih baik. Jadi insyaAllah doa-doa kami, doa-doa ibu bapa, doa-doa anak-anak sendiri akan mendatangkan hasiat dan fadilat yang lebih baik kepada semua, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi anak-anak murid, khususnya calon SPM Stadah 2 tahun 2025 yang akan bermula pada minggu hadapan, yang dimulai dengan UPBM dan seterusnya kepada ujian bertulis. Saya secara peribadi mengharapkan anak-anak murid sekalian dapat bersedia dengan hati yang penuh keikhlasan, dengan penuh pengorbanan dalam masa yang singkat ini. Semoga anak-anak murid semua dapat menjawab dengan tenang, tepat dan dipermudahkan urusan semua. Semoga apa yang kita telah pelajari sepanjang berada di Stadah 2 akan memberi 1001 manfaat dalam kehidupan kita selepas waktu sekolah. Akhir kalam, good luck, all the best, penuh kecemerlangan, insyaAllah. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar SPM sesi tahun 2025. Doa saya semua pelajar dapat menjawab peperiksaan SPM ini dengan baik. Semoga semua pelajar mendapat keputusan yang cemerlang dan dalam semua subjek. Dan pesanan saya,
Dapatkan berkat daripada ibu bapa anda, guru-guru anda untuk memperolehi keputusan yang cemerlang. Kepada anak-anak calon-calon SPM SMK Taman Daya 2, Standard 2, saya ucapkan selamat berjaya. Okay, semoga kejayaan mengelilingi anda. Doa-doa kami guru-guru SMK Taman Daya 2 sentiasa bersama anda. Good luck, all the best. Assalamualaikum kepada semua calon-calon SPM SMK Taman Daya 2. Cikgu harap semua akan berjaya dan mendapat keputusan yang cemerlang. Semoga sihat-sihat selalu dan berjaya meneruskan untuk peperiksaan SPM 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk semua calon SPM 2025, cikgu doakan semoga semua pelajar boleh menjawab soalan dengan baik dan boleh mencapai kejayaan cemerlang untuk SPM 2025. Yang penting usaha, doa dan juga tawakal. InsyaAllah cikgu doakan yang terbaik untuk anda semua. Amin. Kepada pelajar anak-anak saya SPM 2025, calon-calon SPM, semoga diberikan kemudahan, dipermudahkan urusan untuk menjawab soalan, diberikan ilham dan dapat jawab soalan dengan baiklah. Jaga kesihatan, jaga fizikal, mental, emosi. Banyakkan berdoa, banyakkan berzikir supaya semuanya dalam keadaan baik-baik. Alright? Fighting. Cikgu, guru bimbingan dan kaunseling SMK Taman Daya 2 mengucapkan selamat berjaya kepada anak-anak SPM 2025. Semoga mendapat kejayaan yang luar biasa. Kepada calon SPM 2025, semoga anda cemerlang dan diterangkan hati untuk menjawab soalan SPM tahun ni. Good luck. Kepada semua calon SPM Standard 2 2025, saya mengucapkan selamat maju jaya, teruskan usaha, pastikan perjuangan kita akan terus berjalan walaupun kita sampai ke mana pun. Sebab setiap perkara yang kita lakukan itu memerlukan perjuangan. Terus berjuang, pastikan anda mendapat keputusan yang cemerlang yang bukan sahaja membanggakan diri anda, membanggakan keluarga dan membanggakan kami semua. Selamat maju jaya. Cikgu ucapkan selamat maju jaya, buatlah yang terbaik. Walaupun PPC masa percubaan ada result yang kurang baik, masih ada masa, sentiasa ada masa untuk baiki untuk SPM yang sebenar. Untuk semua, cikgu sentiasa doakan kecemerlangan semua. Good luck semua, all the best. Saya nak ucapkan good luck, semoga berjaya kepada semua calon SPM 2025. Semoga semuanya mendapat kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM nanti. All the best. Good luck. Bye. Cikgu nak ucapkan selamat berjaya pada calon-calon SPM 2025. Semoga kejayaan akan menjadi milik awak semua. Semoga semuanya berjaya, mendapat keputusan cemerlang dalam SPM. Kalau boleh dapat semua A+, semua A+. Lagi ada masa ni, cuba lagi. Jangan putus asa, jangan give up. So jaga mental dengan baik, makan dengan cukup, jaga kesihatan. Dan semoga berjaya capai cita-cita yang diidamkan. Itu saja. Hi everyone, good luck and all the best for your SPM. So I hope everyone can attend all the papers and do well in the exam. A+ in English, yes. Saya Ustazah Suhaida binti Tuha ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar yang mengambil SPM pada tahun ini. Semoga kejayaan milik kamu semua. Terima kasih. Kepada calon SPM, cikgu doakan awak semua dapat menjawab peperiksaan dengan tenang. Buat masa ni, awak belajarlah, fikirkan masa hadapan, belajar untuk diri sendiri. Kemudian barulah ibu bapa akan bangga kalau awak dapat keputusan yang cemerlang. Cikgu pun tumpang gembira juga. Cikgu doakan semua orang berjaya, insya-Allah, dunia dan akhirat. Amin. Ucapan untuk pelajar terutamanya di Standard 2, selamat maju jaya, good luck, buat yang terbaik. Pastikan apa yang kamu belajar selama 5 tahun merupakan tidak perkara yang sia-sia. Good luck untuk SPM 2025.
Kepada semua pelajar tingkatan 5 SMK Taman Daya 2, saya ucapkan semoga berjaya dan semoga mendapat menjawab semua soalan SPM dengan berjaya. Di sini juga saya harap kamu semua akan memperoleh kejayaan selepas mendapat keputusan nanti. Itu sahaja daripada saya. Saya ucapkan good luck dan selamat berjaya kepada semua calon SPM 2025 dan sila jaga diri, jaga kesihatan. Semoga dapat jawab dengan baik pada peperiksaan bertulis nanti. Okay, good luck. Man jada wa jada. Saya doakan semoga awak semua dipermudahkan untuk menjawab soalan. Bila dapat soalan, jangan gelabah. Tengok betul-betul, baca betul-betul dan ingat apa yang cikgu kamu semua ajar. Ingat segala teknik yang ada. Okay, semoga awak berjaya dan selamat maju jaya dan insyaAllah awak akan mendapat hasil yang orang kata hasil yang baik atas usaha yang awak lakukan. Okay, itu saja. Kepada pelajar SPM 2025 tahun ni, saya mengucapkan selamat maju jaya. Okay, semoga semua ilmu yang telah awak dapat sepanjang 5 tahun awak bersekolah di sini, awak dapat menggunakan sepenuhnya ketika awak menjawab soalan peperiksaan nanti. Okay, khusus untuk 5 diamond dan 5 ruby, saya mendoakan supaya result matematik awak cemerlang lah. Okay, good luck and all the best to all of you. Untuk semua calon SPM 2025 batch 08, saya ucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM 2025. Percaya pada diri, anda boleh terus fokus, jangan panik. Anggap SPM ini bukan sebagai satu cabaran, tapi anggap dia sebagai satu peluang untuk mengetengahkan potensi diri awak. Okay, anggap SPM ni bukanlah sebagai pengakhiran, tapi dia sebagai satu permulaan untuk awak mencapai taraf hidup yang lebih baik. Okay, itu sahaja daripada saya. Good luck and all the best semua. Untuk semua calon SPM 2025, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Oleh itu, berusahalah untuk mengubah nasib keluarga melalui akademik. Semoga berjaya. Semoga dapat menjawab dengan baik, dapat ingat apa yang cikgu ajar. So all the best. Semoga berjaya kalian semua. Saya sayang awak. Buat yang terbaik, pastikan semua yang anda pelajari itu dapat dipraktikkan lah, dapat jawab dengan baiklah, cemerlang, dan cikgu doakan agar pelajar-pelajar semua memperolehi kejayaan, insyaAllah. Good luck untuk semua. Saya ucapkan semoga berjaya kepada semua pelajar SPM untuk tahun 2025 dan semoga semua pelajar dapat menjawab dengan baik. Selamat menduduki SPM 2025 Standard 2. All the best. Cikgu mendoakan semua anak-anak SPM 2025 semoga berjaya dalam peperiksaan yang akan datang, dipermudahkan menjawab peperiksaan, dapat mengingat semua fakta-fakta dan berjaya di dunia dan akhirat. Amin. Kami dari kelas 5 Amber ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM 2025. Amen dulu. Kami dari kelas 5 Citrin ingin mengucapkan Selamat menduduki SPM. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih cikgu. Kami sayang cikgu. Maafkan kami cikgu. Doakan kami jadi anak baik lagi ceria. Amin. Good luck SPM. SPM 08. Good luck. Kami dari kelas 5 Amethyst ingin mengucapkan good luck SPM batch 08. Kami di Ruby ingin mengucapkan selamat maju jaya. Kami calon SPM 2025 yang terbaik.